Assalamualaikum pelajar. Hari ini cikgu akan cuba menjawab soalan directed numbers untuk tingkatan 2. So terus kita ke nombor 1. So kita disuruh cari value untuk yang ni. So kita kena ingat BODMAS. Okay. BODMAS ialah start dengan bracket, lepas tu division, multiplication, lepas tu yang ketiga baru buat dengan addition, subtraction. So kat sini kita kena siapkan yang sini dulu, lepas dan yang ini baru kita tambahkan. So 8 darab negatif 4. Okey, 8 darab negatif 4 dalam kurungan negatif 4. Dekat sini 8 dia tak ada sign dekat depan, tandanya dia positif. Jadi kita ingat positif kalau darab dengan negatif sama dengan negatif. Jadi ini jadi negatif 32. So tambah, sini tambah. So ini negatif 3 darab dengan negatif 2. So dekat sini negatif kalau darab dengan negatif jadi positif. So ni jadi positif 6. Okey, seterusnya negatif 32 tambah 6. Okey, cikgu umpamakan macam ni. Hutang 32, lepas tu bayar 6. Jadi tengok sign dia. Kalau negatif bertemu dengan positif, tolakkan dia, jadi 32 tolak 6. Tengok mana nombor besar, tolakkan dia. So ni jadi 6, 26. So ni jadi 26. So mana lagi besar? Negatif dengan positif, negatif lagi besar, jadi negatif menang. So jawapannya ialah ini. Okey, untuk soalan seterusnya, dikata mana satu yang mempunyai negative value, nilai negatif. Jadi kita buat satu-satu. Negatif darab dengan negatif ini sama dengan positif, jadi ini salah. Okey, kat sini kita tengok negatif, positif bahagi dengan negatif, jadi negatif. Negatif darab dengan negatif, jadi negatif bertemu negatif lagi, jadi positif. Ini pun salah. So negatif darab dengan positif, negatif 20 darab dengan 5. Walaupun dia tak tulis kat sini depan dia positif, tapi kita tahu ini adalah positif. Positif 5 bahagi dengan positif 2. So negatif bertemu dengan positif, jadi negatif kat sini. Lepas tu bahagi dengan positif. So bila dia bahagi dengan positif, dia jadi negatif. So jawapannya adalah C. Apakah produk negatif 6 darab 6, 5 dan 10? Jadi kita tahu produk ialah negatif 6. Oh, tukar color. Tak suka color ni. Negatif 6 darab dengan negatif 5 darab dengan negatif 10. Jadi kita tahu kat sini negatif darab dengan negatif jadi positif. 6 darab 5 jadi 30. Positif. Darab dengan negatif 10, positif bertemu dengan negatif jadi negatif. 10 darab dengan 10, 30 darab dengan 10 jadi 300. Jawapannya ialah ni. Okay, calculate the value of negatif 8 darab dengan negatif 30 bahagi dengan negatif 5. Okey, sekiranya kita jumpa dalam kurungan macam ni, kalau kita jumpa dalam kurungan macam ni, kita anggap negatif 30 ni dalam kurungan is equivalent 1 darab negatif 30. So dia sama dengan kat luar ni ada 1.
Bila dia dalam kurungan ni sama dengan 1 darab dengan negatif 30. Ni sama dengan negatif 30. Okey. So negatif 30 darab dengan 8. Okey, sama dengan 8 darab 4 sama dengan 24. Lepas tu ada 1 kosong. Negatif darab dengan negatif jadi positif. Bahagi dengan negatif 5. So ini kita tahu positif darab bahagi dengan negatif jadi negatif. So kita cari hasil bahagi 2440 bagi dengan 5 ni jadi 4. Jadi 8. So negatif 48. Soalan yang seterusnya, berikut mana yang tidak benar. Yang dia mahu ialah tidak benar. So kita kena buat satu-satu. A 12 darab negatif 6 bila negatif 72. Ini dah benar. 18 bahagi negatif 3 sama dengan negatif 21. Ini sama dengan ini sama dengan negatif 6. So ini salah. Okey. Untuk seterusnya kita disuruh calculate the value of this one. Lepas tu tolak dengan negatif 5. Okey, kita tahu BODMAS, kita kena buat yang ni dulu. Okey. Bracket memang ada bracket kat sini. Kita kena ingat negatif 9. Kalau kita bracket darab dengan negatif 5, bracket tolak dengan negatif 5. Kita buat bracket dulu ni. Negatif 9 sama dengan negatif 9 sebab kat sini ada 1. Plus 1 positif 1 darab dengan negatif 9 sama negatif 9 darab dengan negatif 5. Yang ini negatif, kat sini kena ingat ada 1. Negatif 1 darab dengan negatif 5 jadi positif 5. So kita buat yang ni dulu sebab lepas tu kita kena buat multiplication. Negatif darab negatif sama dengan positif. 9 darab 5 sama dengan 45. Lepas tu tambah dengan 5. Okey. Sama dengan 50. Okey, untuk soalan seterusnya kita kena hitung nilai berikut. Jadi kita buat yang atas dulu. Negatif 5 tambah dengan 9 darab dengan 5 bahagi dengan negatif 3 tambah dengan 8. So ingat BODMAS. Okey, kita kena buat yang ni dulu. Okey, 9 darab 5 ini sama dengan apa? Negatif 5 tambah 9 darab 5 jadi 45. Lepas tu bawah ni kita boleh selesaikan. Negatif hutang 3 bayar 8 jadi 8 tolak 3. Mana lagi kuat? Positif lagi kuat. Jadi positif lagi kuat. Okey, kat sini ialah hutang 5 bayar 45. So ni jadi 40 sebab positif lagi kuat. Dan yang ni 5. So ni jawapan dia 8. Untuk yang soalan yang ni 3 tambah 8 dalam kurungan negatif 5 tolak dalam kurungan 2 tambah dalam kurungan lagi negatif 3 bahagi dengan 3 darab dengan negatif 3 tolak negatif 8. So ingat BODMAS. So kita buat bracket dulu. Yang first kali kita kena jumpa ialah buat bracket ni 2 tambah negatif 3. Ini sama dengan 1. Kat sini ada 1. Positif 1 darab dengan negatif 3 jadi 2 tolak 3. Ini jadi negatif 1. Okey. So sini 8 kita buat bracket 8 darab dengan negatif 5. Ini positif darab dengan negatif ni jadi negatif 40. So okey, dekat sini kita buat bracket lagi. Negatif kat sini ada 1. Negatif 1 darab dengan negatif 8. So kita tahu ini adalah
positif 8. Okay. So selepas kita buat yang bracket, dia jadi 3. Sini dah tak ada dah sebab ni ada tolak 40. Lepas tu negatif kat sini kat luar bracket ni ada 1. Negatif 1 darab dengan negatif 1 jadi positif 1. Okey. Untuk kat bawah ni 3 darab dengan negatif 3. Okey, sini dah tak ada lagi dah, plus 8 campur 8. Okey, the next one kita buat division multiplication, ada kat sini kan. So kita buat yang kat sini pula. So sini sama dengan 3 darab dengan negatif 3 ni sama dengan negatif 9. Sebab positif darab dengan negatif jadi negatif. So lepas kita buat division dengan multiplication, kalau kita boleh selesaikan ke atas pun kita dah boleh juga. 3 tolak, ada 3 tolak hutang 40, jadi sini jadi negatif 37. Lepas tu bayar 1 jadi negatif 36. Bawah ialah hutang 9 bayar 8, jadi masih lagi hutang 9 tolak 8 1, negatif lagi kuat, jadi 1 kat bawah. Kat sini negatif bahagi dengan negatif jadi positif, jadi jawapan dia ialah yang ni. Okey, untuk soalan yang ni, negatif 7 campur dengan negatif 3 darab dengan 7. So dalam kurungan tetapi dia ada multiplication ni. So kita buat, ingat BODMAS, kita buat yang ni dulu. Negatif 3 darab dengan 7 jadi negatif 21, sebab negatif darab dengan positif jadi negatif. So negatif 21. Okey, so katakan cikgu kurungan yang ni. So ingat yang ni, lepas kita selesaikan yang ni, dia jadi negatif 7 tambah negatif 21. Okey, bagi kat sini 11 tambah negatif 7. Okey, so sekarang tengok sini ya. Ingat ni, yang ni kat sini confusing sikit. Plus 1 tolak negatif 1. Ingat kat sini, kat luar kurungan ni ada 1. Walaupun dia tak cakap, tapi kita tahu kat sini ada 1. So apa kita kena buat ialah campur 1 darab dengan negatif 21 sama dengan apa? Negatif positif darab dengan negatif, ini jadi kat sini jadi negatif 21. So ini dah tak ada lagi dah. Sama juga dengan yang ni. Negatif positif 1 darab dengan negatif 7. Kalau dia dalam kurungan, macam cikgu cakap tadi, ini sama dengan 1 darab dengan negatif 7. Kan? Sini positif, so immediately dia jadi negatif 7. Kat sini pun sama dengan negatif 7. Ini dah tak ada lagi dah. Okey. So lepas kita selesaikan tu, dia jadi negatif 7 tolak 21. Kat sini 11 tolak 7. Okey, bahagian atas dia hutang 7. Mula-mula dia hutang 7. Lepas tu dia pinjam lagi 21. So dia dah hutang, pinjam lagi. So kalau dia punya sign dia sama, kita tambahkan. Jadi 28. And dia dah pinjam lagi. So tolak. Kat bawah ni, ini start dengan positif. Dia ada RM11, katakan. Lepas tu dia bayar RM7. Ada lagi RM4 lagi. So kita selesai kat sini. Ini jadi 7. Positif dengan negatif jadi negatif. Jadi jawapan dia negatif 7. Okey, kita buat sekarang soalan yang 10 pula. Kita tukar warna orange pula. Okey, so ingat BODMAS. So buat yang ni dulu. Negatif, sini ada 1. Negatif bertemu darab dengan negatif, ini jadi positif 11. So negatif 5 campur negatif 3. So ini dah tak ada dah. So kita dia sama dengan negatif 3
Yang ini pun dah tak ada dah. Ini sama dengan negatif 1. So lepas kita selesai, ini pun sama juga, sama dengan negatif 3. So selepas kita buat macam tu, dia jadi apa? Negatif 5 tolak 3 tambah 11 bahagi 7 tolak 1 tolak 3. Ini sama dengan berapa? Hutang 5, dia hutang 5, lepas tu tolak 3 lagi, jadi ni hutang 8, lepas tu dia bayar 11. Jadi apa? Positif 3. Bawah ni dia ada 7, dia bayar 1, lepas tu bayar 3 lagi. So dia ada positif 3. Ini sama dengan 1 jawapan dia. So jawapan dia adalah 1. Untuk yang ni, nak selesaikan dia, cikgu ambil yang kat bawah ni, cikgu lompat berapa kali, lepas tu kat atas pun cikgu lompat berapa kali juga. Okey. Tengok cikgu lompat berapa kali. 1, 2, 3, 4. Okey, bawah dia jadi 3. Atas ni 4 kali juga kena lompat. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 5, 0, 5, 1. Jadi ada negatif kat sini. So kalau kita bahagikannya, ni jadi 5, 0. Jadi negatif 50. A. Okey, untuk soalan 12, ingat ada bon mas. Ini kita selesaikan. Kita tahu kat sini kita dah bon mas, kita darabkan dulu. Jadi kat bawah ni negatif bertemu dengan negatif, jadi positif pada 28. Kat atas ni negatif 7 tolak tolak, ini jadi negatif tolak 1 darab dengan ni dah tak ada dah, jadi positif 3. So negatif 7 campur 3, ni hutang 7 bayar 3, jadi negatif 4 over 8. Ni sama dengan negatif 1/2. Macam mana dapat negatif 1/2? Ni simplify kan. Okay. Untuk soalan yang ni, pecahan-pecahan negatif nak tambah, jadi negatif 4/5. Positif dekat sini ada, kat luar bracket ada 1, ingat. So ni jadi negatif. Positif 1 darab dengan negatif, jadi negatif 3/4. So kita kena samakan. Kat atas pun sama juga. So ni sama dengan bawah dia jadi 20. Ini negatif 16 tolak negatif 15. Tolak dengan tolak, hutang, lepas tu hutang pinjam lagi. So jadi kita tambahkan. Kalau dia sama kat sini, sini dengan sini sama dia punya sign dia, jadi kita tambahkan dan kita maintain dia punya sign. Okey. Kat sini kita tambahkan jadi 31, maintain sign dia negatif, jadi bawah dia 20. So ini adalah improper, so kita jadikan dia proper. 31 bagi dengan 20, ni 1, 20, 11. Jadi 1, jangan lupa ada negatif, negatif 1, bawah 20, atas 11. Ada tak jawapan dia? Oh, jawapan dia yang ni je terus. Dia tak nak kita tukarkan. Soalan 14. Mana satu yang tak sama dengan this one? So kita kena selesaikan, lepas tu buat satu-satu. Okay, so yang ni negatif 5/3 bahagi, kalau bahagi kita kena darab, lepas tu terbalikkan jadi 7/15. Ini jadi 1, ini jadi 3. So sama dengan negatif 7/9. So kita nak negatif 7/9. So mana satu yang negatif 7/9? So yang ini kalau bahagi dengan 7, ini 9, ini 7, ini sama dengan 7 darab 1 negatif, 7 darab negatif 1, jadi jawapan dia A. Senang je. Cuba buat yang ni pula. Ini pun sama juga. Ini, sorry, dia kata not equal. So ini pun ini equal, jadi
Ini salah. Sorry. Ini pun salah. So, yang ini pula, yang ini 1 ni 3. So, ini sama dengan negatif 1 over 21. So, ini yang betul. So, cikgu suspek yang ini pun sama juga. Ni 1 ni 3. So, ini sama dengan negatif 7 over 9. So, ini pun salah. So, jawapan dia ialah C. Soalan yang seterusnya. 15. 4.2 campur 1.2 campur 3 negatif 0.4 tolak 5.2. Okey, ingat buat mas, buat yang ni dulu. Buat sini sebab ni ada darab. Jadi ini sama dengan negatif. Jadi 4.2 tambah 1.2. Ini sama dengan negatif 1.2. Lepas tu tolak 5.2. Okey. So ini sama dengan 5.4. Lepas tu tolak dengan 1.2. 5.4 tolak 1.2. 2, 4. Lepas tu masih lagi positif. Lepas tu tolak lagi 5.2. Ni 5.2 tolak 4.2. Negatif ni positif. So tolak 0, 1 je. So jadi jawapan dia ialah negatif 1. Untuk soalan yang ni, okey, ini sama dengan sebab negatif 0.1. Ini dah tak ada dah. So jadi negatif 6.4 campur 0.1 bahagi 4 campur 0.4 campur darab kat sini kat luar ni mesti ada 1 positif negatif, jadi 4 tolak 0.5 jadi 3.5. So ni jadi 6.3 sebab negatif, hutang bayar 0.1 jadi kita tolak 3.5. Okey, jadi kita disuruh simplifykan kat sini ke sini. Jadi 63 darab 35 ini sama dengan 135. 5. Okey, 35 darab apa jadi 280. 6, 8. Okey. 8 0 4 24 jadi 280. So 18. Jawapan dia 18. Oh, jangan lupa ada negatif, lepas tu kat sini dia dia ada perpuluhan kat sini. Okey. So ini sama dengan negatif 18. Negatif 1.8. Okey, so seterusnya nombor 17. Kita disuruh cari 3P 2Q. Okey, kita kena dapatkan P dulu. Kalau 1 sama dengan 0.7, jadi P sama dengan negatif 0.7. Jadi Q ialah 0.7, jadi Q ialah 1.4. Jadi 3P campur 2Q ini sama dengan 3 negatif 0.7 campur 2 1.4. So ini sama dengan positif 3, jadi negatif 2.1 tambah dengan 2.8. Okey. So negatif bertemu dengan positif, kita tolakkan dia jadi 0.7. Positif lagi banyak, jadi dia positif, jadi 0.7. Itu jawapannya. Soalan 18.
kita buat bracket dulu. Negatif 6.7 6.3 campur tolak 7, jadi ini tolak 7, jadi ini sama dengan 0.7 ni. Negatif 0.7, jadi dia jadi 49 tolak negatif darab dengan negatif 0.7. So kalau cikgu lompat kat sini 1, jadi cikgu lompat kat sini 1 juga. So ni sama dengan 490 darab dengan 7. Negatif bertemu dengan negatif positif. Jadi ini sama dengan 70. Sama dengan 4/70. So simplifykan dia dengan 2 bagi 2, jadi ini 2/30. Jawapan dia ialah D. Untuk soalan yang terakhir, 19. 4, okey. Cuba jawab ni. Buat ni dulu, tengok ni. So ini sama dengan negatif 20.4 tambah dengan misteri. Kita tahu tambah misteri sama dengan 9.4. Okey, kalau cikgu nak lupuskan yang belah sini. So ini dah tak ada dah. Macam mana nak lupuskan? Kalau cikgu tambah 20.4, ini jadi kosong. Jadi kalau kiri 20.4, jadi kat sini pun 20.4. Jadi misteri sama dengan, sini dah terhapus, 9.4 tambah dengan 20.4, ini jadi 29.4. 9.8, sorry. Okey, soalan terakhir untuk objektif. Buat board mass dulu. Buat board mass, jadi sini adalah negatif dengan negatif, jadi positif 20. Tambah dengan tambah, maintain. Jadi negatif 8 tambah dengan hutang 8 bayar 12, jadi 4. Ini negatif tambah dengan negatif, jadi negatif 3 tolak 3. Sama dengan 4 tolak bagi 6. So ni sama dengan negatif, simplifykan dengan bagi 2. So ni negatif 2/3. C. Okey, untuk soalan subjektif lah, kita cuba selesaikan yang ni. Okey, ingat board mass, so kita kena buat darab dulu. Ini sama dengan negatif 10. So sekarang negatif 10.5 tambah ini cikgu buat kurungan, jadi ini jadi tolak, because positif jumpa negatif, jadi tolak. Jadi negatif 10 hutang 10.5, lepas tu hutang lagi, jadi kita kena tambah. Jadi negatif dengan negatif, negatif dengan negatif kita tambah, tapi akhirnya tetap negatif juga. Jadi ini sama dengan 20.5, negatif 20.5. Untuk soalan seterusnya, ingat board mass, jadi kita kena buat yang ni dulu. 60 bahagi dengan 12 sama dengan 5. Jadi ini sama dengan negatif 5. So negatif 5 tambah sini 6. Jadi ini ingat ada 1 kat sini, jadi plus darab negatif, jadi ini jadi negatif. So ini negatif 6. So ikut analogi cikgu, tolak 5 maksudnya hutang 5, lepas tu hutang lagi 6. Jadi negatif jumpa negatif, kita campur, seperti jadi negatif 11. Untuk yang berikutnya, buat yang bracket dulu. So ini hutang 5 bayar 3, jadi ini jadi negatif 2. So ni dah tak ada. Lepas tu darab dengan 4 darab dengan negatif 2, ni jadi negatif lah 8. Lepas tu tambah 7, sebab
baru buat tambah. Jadi kat bawah pula negatif 5 darab dengan positif 2 jadi negatif 10. Jadi ini sama dengan hutang 8 bayar 7 jadi negatif 1 over negatif 10. Ini sama dengan negatif bertemu dengan darab bahagi negatif jadi 1 over 10. Ini sama dengan positif. Okey, untuk soalan yang ketiga pula kita cuba evaluate yang atas ni. So buat boardmask dulu. Yang ni jadi negatif 4 sebab 9 tolak 5 jadi 4. Lepas tu negatif lagi kuat. Lepas tu kita buat darab pula. Yang ni jadi 20 sebab negatif darab negatif jadi positif. 2 darab 10 jadi 20. Yang ni darab lagi. So yang ni jadi 12. So ni dah tak ada dah, ni pun dah tak ada, ni pun dah tak ada. So 12 tambah, baru kita boleh buat tambah. Tambah dengan 20 jadi 32. So bawah ni ialah 4 darab 10 jadi negatif 40. So kita simplifykan 8. So jadi negatif 4 over 5. Okay, untuk soalan yang seterusnya kita buat soalan nombor 7. 4 tambah negatif 18 tolak 8 sama dengan 27. Jadi macam mana cikgu nak buat ni? Cikgu nak selesaikan dengan eliminate satu bahagian supaya satu bahagian je yang ada X. Jadi ni negatif X, cikgu pindahkan ke sini. So yang ini negatif 29, cikgu pindahkan ke sini. So macam mana nak pindah? Negatif bila pindah dia lompat dia jadi positif. Jadi X negatif lompat jadi positif sama dengan 40 kekal. Ini campur tapi tolak 18 jadi tolak 18. Yang ni negatif 29 jadi plus 29. Okay. So ni jawapan dia jadi. So ni jadi 51. Untuk soalan 4, the sum of three number. Okay, sum of three number ni dia kata 100 if two of them are 48 negatif 17. What is the third number? Okay, sama juga. Sum 48 tambah negatif 70 tambah dengan misteri kita tak tahu sama dengan 100. Jadi ini sama juga, biarkan misteri kat sini and dia positif, jadi kita biarkan kat sini. Yang lain semua kita bawa pergi sebelah. So ini jadi berapa ni? Ini jadi misteri sama dengan 100 kekal. Positif 48 jadi tolak 48. Yang ni tolak 70 jadi tambah 70. So jawapan dia ialah 122. Okay. Untuk yang ni pula kita disuruh cari nilai untuk A. Okay, tengok kat sini ada tambah, bahagi, darab. So ingat boardmask. Okay, so start dengan bracket, lepas tu division multiplication, lepas tu addition subtraction. So daripada kiri ke kanan, jadi kita kena buat yang ni dulu. Okey, yang ni negatif ni jadi 6. Negatif positif. Lepas tu kita darab dengan yang ni. So yang tu jadi, so sekarang cikgu mudahkan, 200 tambah 6 darab negatif jadi 24. Tolak 24. So ni sama dengan 200 tolak 24. Ni jawapan dia ialah 176. Okey, untuk nombor 2 pula. Untuk B, kat sini dia ada bahagi, so kita kena buat bahagi dulu. Okey, negatif 40 bahagi dengan 20. Ni sama dengan negatif 5. Okey, so negatif bertemu dengan negatif positif. 2 bagi 40 bagi 2 jadi 20. Ini tambah 20 lagi. So ini jawapan dia. Sekarang ada darab dengan bahagi tak ada, so kita boleh tambah terus. So ini sama dengan 35.
Untuk soalan nombor 5, air menurun sebanyak 7.5 cm sehari bermula sejak musim kering. Selepas 60 hari, aras air menurun sebanyak 60 cm. Cari nilai X. Jadi negatif 7.5 sebab dia menurun, darab dengan X sama dengan negatif 60. Tolak ya, dia turun lagi. Ini ada turun negatif. Jadi X sama dengan, macam mana nak dapat yang ni? Kita bawa lompatkan negatif 7.5 ke sebelah, dia jadi negatif 60. Darab bahagi, jadi bahagi 75. So negatif dengan negatif, positif. 60 bagi 75, guna kalkulator, sama dengan 8. Okey, untuk soalan nombor 6, buat bracket dulu, baru kita bahagikan. Jadi ini 1 tolak 1/9, ni sama dengan berapa ni? 9/9 tolak 1/9. Okey, so ini bahagi 2 sama dengan 10/5 tolak 4/5. So kita selesaikan ini jadi 8/9 bahagi ini, kita selesaikan ni jadi 6/5. Okey. So sekarang ni bila bahagi, kita tukarkan kepada darab. Bila kita tukarkan kepada darab, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. So ini jadi 5/6. So kita boleh simplifykan dulu, ni jadi 4/3. So ini sama dengan 9 darab 3 sama dengan 27. 4 darab 5 sama dengan 20. Okey. So yang ini kita tak boleh simplifykan lagi. Nombor 9, jika A adalah negatif 4, B 2, C negatif 5, cari the value of 5A. Jadi apa kita kena buat ialah 5 tukarkan A negatif 4 tolak B sama dengan 2 campur 2C sama dengan negatif 5. So kita selesaikan je. So kita buat yang ni dulu, darab dulu. Ni sama dengan negatif 20. Ini tolak-tolak sama campur 2. Ini tolak 10. So sama dengan berapa? Negatif 28. Macam mana dapat ni? Hutang 20, bayar 2, hutang lagi 10. So ini 20 tolak 2 jadi 18, negatif 8, tolak lagi 10 jadi 28. Untuk yang seterusnya, kita tengok ikut board mas. Jadi kita kena buat yang ni dan ini, lepas tu baru kita tambahkan je. So ini sama dengan berapa? Negatif 7. So tambah dengan ini berapa? 11. Okey, jawapan dia ialah 4. Okey, untuk seterusnya 0.6 bahagi dengan negatif 0.0. Kita tahu ni negatif dulu. Jadi 0.6 kita bagi 0.003. Ni negatif kan? Ni sama dengan negatif. Pakai kalkulator pun boleh. Kalau tidak, kita buat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 600 bahagi dengan 3 sama dengan 200. Untuk yang ni tak ada darab, tak ada bahagi. Jadi kita terus buat negatif 60 tolak 4 tolak 2. Ni sama dengan negatif 66. Oh, cikgu salah kat sini. Dia bahagi negatif 4. Jadi kat sini tak betul. So ulang balik. Kita kena buat yang ni dulu. Okey, negatif dengan negatif. Ni negatif 4. So ini sama dengan 15. So sini sama dengan ini adalah 1, 4, 2, 20. Jadi 5. Negatif dengan negatif, 15 tolak 2 sama dengan 13. Soalan 12. Dia suruh cari M campur N. So kita tengok kat sini.
Daripada sini ke sini ialah 4.8 tolak 2.4. Jadi sini sama dengan 2.4. Jadi bahagi 2, maksudnya sini adalah daripada sini ke sini adalah 1.2. Bezanya. Jadi M ialah M sama dengan negatif 24 negatif 2.4 tolak lagi 1.2, dia sama dengan negatif 3.6. So sini 1.2, jadi kat sini 1.2, jadi N adalah 1.2. Okey, based on that kita buat kat sini ya. N campur N sama dengan negatif 3.6 campur 1.2 sama dengan negatif 2.4. Okey, untuk soalan 14, bahagikan yang ni, lepas tu darabkan yang ni, lepas tu kita campur. So ini sama dengan 9. So negatif 9. Ini positif negatif jadi negatif 90. Lepas tu tambah 66. Okey, ni jawab sama dia. Guna kalkulator sama dengan 33. Untuk yang ni pula, so ikut baut mas, ini bahagi ke campur ni? Campur. So yang ini kita kena darab dulu yang ni. Lepas tu kita campur dengan negatif 40. Jadi kita buat yang ni dulu. Ini adalah negatif 18. 36 bagi 2 negatif. Jadi negatif 18. Tambah dengan negatif, jadi ini tolak. Tolak 42. Over 3 darab dengan 0.3, jadi 0.03 negatif. So ni jawapan dia ialah 40, 50, 60. Negatif 60 bagi dengan negatif 0.03. So 1, 2. Ini 1, 2. So sama dengan ni negatif dengan negatif positif. 3 bagi 6000 sama dengan 2000. Okay, untuk soalan 13, airplane which was flying at 350 meter above sea level developed some engine trouble and dive into the sea and sank 70 below. Okay, ini sungai sea. Dia start dengan kata bang kat sini. Cikgu tak tahu lukis. Okay, berapa ketinggian dia? 350 meter. Lepas tu dia jatuh. Jatuh, lepas tu dia turun sampai kat sini. Berapa ketinggian? Negatif 75 meter. Ni sungai. Ni apa? Laut. Jadi dia tanya kat situ berapakah total vertical. Jadi berapakah antara sini sampai sini. So jawapan dia apa ialah apa? 350 meter. Kan? Tolak 70 meter. Ini sama dengan 30 tolak jadi tambah. Ini jadi tambah 420 meter. Ini adalah different dia. Okey, untuk soalan yang ni pula, liquid X which has initial temperature 25 reaches 68 upon heating 5 minutes. Then the substance, okay, dia start dengan 25. Ni 25. Katakanlah ini temperature atas ni temperature, ni graf dia. Lepas tu lepas 5 minit cup dia naik 68. Okey, lepas tu dia naik ni lepas 5 minit. Okey, ni 5 minit. Okey, lepas tu then the substance is added Y. Y ada substance, lepas tu temperature naik by 33. What is the final? Okey, mula-mula dia dekat sini, lepas tu dia naik 68. Lepas tu lepas dia tambah, dia akan turun sebanyak 33. Tahu? Jadi nak tanya kat ni apa ni? Kat mana ni? So macam mana kita nak tahu? Senang je. 68 tolak 33. Ni sama dengan 35. Jawapan dia adalah
35 degree Celsius untuk yang ni. Sorry, sini. Dia turun sebanyak 33, jadi suhu akhirnya ialah 35 darjah Celsius. Okey, alhamdulillah kita dah menjawab untuk bahagian director numbers. Ada lagi soalan-soalan directors numbers yang kamu boleh buat. Yang ada dekat dalam ni, contohnya cikgu unzoom sekejap. Contohnya yang ni. Lepas tu pergi muka sebelah. Yang ni juga. Okey. So insyaAllah lepas ni kita akan buat square root cube. Okey. So hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.